datang program SQ ni sebabnya pertama sekali saya ingin merubah hidup saya lah lebih baik dari semua sudut. Saya ingin bisnes yang lebih baik, keluarga lebih baik, dan saya memang suka program yang berbentuk pembangunan diri sebenarnya. Macam itulah. Yang mendorong saya ikuti program SQ ni sebenarnya bukan masalah, tapi ingin upgrade diri dari semasa ke semasa. Jadi sebab bagi saya, kalau kita ada ilmu tu kena upgrade lagi lah. Jadi bagi saya ilmu SQ ni sangat bagus untuk kita menambah lagi apa segala ilmu yang ada tu. Macam tu. Selepas menghadiri program SQ ni, yang saya paling penting sekali tu dapat mengisi nilai kehidupan kita lah. Sebagai contoh, kalau kita seorang yang berjaya dalam kehidupan kita, kita nak ada nilai dalam kejayaan kita tu. Kejayaan yang kita bawa, kejayaan dunia dan akhirat kita. Kalau kita dah ikuti mana-mana program tu, sebab apa pun program yang kita ikuti, jadi SQ ni dia jadi pelengkap dia. Dia macam tu lah. Kesan dia tu, bagi saya dia secara tak langsung dia, sebab benda tu dia lahir dari hati kita. Okey, kesan dia tu keluarga kita rasa lebih rasa bahagia lah, rasa happy, rasa gembira. Kalau dengan kerjaya kita menghadapi ujian ke masalah tu, kita rasa benda tu hanya sebahagian daripada perjalanan hidup yang Allah dah tentukan kepada kita. Harapan saya, kalau orang yang tercari-cari mana-mana program yang nak ikut tu, datanglah SQ lah. Tapi kalau yang dah ikut mana-mana program pun, datang SQ. Itu harapan saya lah. Sebab SQ ni satu program yang setakat ni yang kalau boleh tu diikuti oleh semua orang yang di luar sana, di seluruh dunia ni. Macam tu. Sebab impact dia tu sangat mendalam. Dia sangat lain daripada lain. Gitu. Dan SQ ni adalah setakat ni bagi saya adalah satu ilmu yang pelengkap lah dalam kehidupan. Gitulah. Jadi kalau tak datang tu, kalau boleh dikatakan rugilah tak datang. Allah dah bagi kita peluang ilmu macam SQ ni kan. Sedangkan orang yang jauh-jauh sanggup datang kan. Jadi kena datang ramai-ramai lah.